Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera saya titipkan buat semua. Dalam membentuk masyarakat yang tinggi ilmu pengetahuannya dan dalam membentuk masyarakat yang maju, segalanya bermula dengan amalan membaca. Nama saya Muhammad Irfan Hadi bin Muhammad Yusri, merupakan seorang anak didik di Sekolah Menengah Kebangsaan Tuanku Lailatul Syahrin. Pada hari ini, saya berasa amat teruja kerana ingin mengkongsikan sebuah buku yang syarat dengan ilmu. Buku ini berjudul Teknologi Kesultanan Melaka. Molek kiranya, sebelum kita mengupas buku ini dengan lebih lanjut lagi, ayo bersama saya, kita mengenali siapakah penulis bagi buku ini. Buku ini sebenarnya merupakan hasil karya Hasanuddin Yusof. Buku ini telah diterbitkan oleh syarikat tempatan iaitu Cintai Publication dan cetakan pertamanya pada tahun 2017. Mari saya cerita sedikit tentang Hasanuddin Yusof. Hasanuddin Yusof merupakan seorang doktor falsafah dalam bidang tamadun alam Melayu di Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau juga sering melakukan penyelidikan di dalam maupun luar negara. Beliau juga menulis beberapa buah buku yang lain seperti 10 Sahabat Jaminan Syurga dan Rahsia Melaka 1511. Mari kita lihat fizikal buku ini. Kulit bukunya sangat menarik. Ia menunjukkan seorang pahlawan Melaka yang lengkap dengan senjata seperti lembing dan perisai. Latar belakangnya pula menunjukkan kota Melaka maupun dikenali sebagai Istana Melaka yang menggambarkan kemegahan, kemewahan, kedaulatan Kesultanan Melaka. Buku ini sebenarnya merupakan cetakan berwarna dan mempunyai ilustrasi yang sangat menarik. Terdapat 324 muka surat. Gaya bahasanya pula sangat sederhana dan ianya mudah difahami pelbagai lapisan pembaca seperti pelajar, penyelidik dan peminat sejarah. Seperti yang kita sedia maklum, teknologi Kesultanan Melaka bukan sahaja kuasa maritim yang unggul, malah Kesultanan Melaka merupakan pusat tamadun yang maju dalam pelbagai aspek. Sejak awal lagi, Kesultanan Melaka telah membangunkan kekuatan teknologinya dan banyak aspek yang telah dititik beratkan, termasuklah bidang perkapalan, pertahanan, pertanian, seni bina dan tempaan logam. Saya ingin memfokuskan dalam bidang pertahanan dan perkapalan. Bagi bidang perkapalan, merupakan jantung kepada dunia perdagangan. Kesultanan Melaka amat terkenal dengan sebuah kapal dagangnya iaitu Jong. Jong ni bukan sahaja kuat dan kukuh, malah mampu membawa banyak barang dagangan seperti rempah ratus, serbuk teh dan kain sutera. Kapal Jong ini sebenarnya dibina oleh kepakaran tukang-tukang Melayu. Dengan adanya teknologi perkapalan, ia menunjukkan bahawa Kesultanan Melaka mampu bersaing dengan kerajaan luar. Seterusnya, kita pergi pula dalam bidang pertahanan. Kesultanan Melaka amat bijak dalam penggunaan senjata api seperti meriam dan bedil yang boleh didapati oleh pedagang Arab dan Portugis. Ia bukan bermakna Kesultanan Melaka tidak mampu membuat senjata api sendiri. Kesultanan Melaka juga membuat senjata api sendiri yang diberi nama Lela dan Rentaka. Selain daripada senjata api, Kesultanan Melaka juga bijak dalam pembuatan benteng pertahanan yang dibina di kawasan strategik di seluruh kota Melaka. Itulah yang kita dapat lihat persiapan Kesultanan Melaka dalam mempertahankan kedaulatan mereka daripada ancaman musuh. Ia sinonim dengan peribahasa sediakan payung sebelum hujan. Selain daripada kepintaran pembuatan teknologi, masyarakat tempatan juga pintar dalam permainan catur. Permainan catur merupakan permainan rakyat bagi Kesultanan Melaka. Permainan catur memerlukan
kemahiran berfikir yang tinggi dan mempunyai strategi yang bagus untuk memenangi permainan tersebut. Ia menunjukkan hiburan orang Melaka merupakan hiburan yang menguji kekuatan minda. Secara keseluruhannya, buku ini sangat informatif dan bernilai tinggi. Buku ini juga memberikan perspektif baharu bagi dunia sejarah. Jika kebanyakan buku lain hanya menekankan aspek sosial dan politik, malah buku ini hanya menunjukkan peranan teknologi yang menjadi tunjang utama Kesultanan Melaka. Saya amat merekomendasikan buku ini kepada sesiapa sahaja yang ingin memperkayakan ilmu pengetahuannya. Itu sahaja perkongsian saya. Saya harap ilmu ini dapat dimanfaatkan bersama. Sekian, terima kasih.